Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ada satu kes penipuan yang baru saja berlaku dan agak viral cerita dekat Johor sana, yang mana ia melibatkan sahabat saya sendiri, rakan sekolah saya bernama Uchang. Di kawasan rumah dia itu, iaitu di Kangkar Tebrau, dilanda musibah banjir. Habislah rumah dia. Preparation yang dia buat selama ni habis gara-gara banjir yang melanda. Skamer yang menyamar penguatkuasa ini datang, yang kononnya nak menawarkan bantuan. Lalas si skamer yang nak menawarkan bantuan ini telah mencuri rembat duit bapak dia sebanyak RM18,000. Kepada anda yang sedang ditimpa musibah banjir ini, berhati-hati. Kongsikan video ini supaya anda mengambil langkah berjaga-jaga. Jika ada individu lahanat yang datang ke rumah anda memberitahu dan memperkenalkan diri mereka sebagai penguatkuasa, anda harus membuat semakan dan pertanyaan terlebih dahulu dengan penguatkuasa itu. Apatah lagi dia nak masuk ke rumah anda, konon-konon nak ambil gambar, konon-konon nak buat laporan. Dalam kes ini, si penyamun ini dia datang berseorangan diri, pakai vest, menyamar penguatkuasa, datang ke rumah ayah kepada sahabat saya nak ambil gambar dalam rumah. Dan lebih menyeramkan dalam kes ini ialah apabila si mangkuk ayun yang menyamar sebagai penguatkuasa ini, dia kenal setiap anak kepada mangsa ini. Dia kenal adik-beradik sahabat saya ini. Dia berbual dengan ayah Uchang, dia cakap, cik, Usop masih kerja kat Singapura kan? Yang si Pola ni masih kerja itu kan? Dia boleh berbual dengan bapa kepada si Uchang ni tentang latar belakang Uchang, adik-beradik dan pekerjaan mereka. So, bila ayah dia dengar, oh dia kenal anak aku, oh dia kawan anak aku, of course lah ayah dia akan percaya dengan individu tersebut. Setelah ayah dia membenarkan individu tersebut masuk ke dalam rumah, RM18,000 duit ayah si Uchang ni yang disimpan selama ini telah dicuri oleh musibat ni. Saya bertanya dengan sahabat saya, Chang, RM18,000 banyak tu, bapak kau tak simpan dalam akaun bank ke? Yang ini lagi satu perkara yang menarik perhatian saya. Dia beritahu saya bahawa ayah dia ni jenis memang pegang duit cash sebab dia tak percaya simpan duit dalam bank. Satu lagi cerita yang menarik. Tak apa, yang tu tepikan dulu. Apa yang penting, rakyat Johor yang dilanda banjir atau mana-mana sahaja negeri yang ditimpa musibah banjir, berhati-hati ketika ada individu yang hadir memperkenalkan diri sebagai penguatkuasa, kononnya nak menawarkan bantuan. Dapatkan detail individu itu dan semak dengan penguatkuasa terlebih dahulu. Guys, sama-sama kita doakan agar sahabat saya dan juga mangsa-mangsa lain yang ditimpa banjir itu, semoga semua mereka dipermudahkan, apatah lagi dah nak raya ni. Agensi kerajaan syarikat swasta yang nak saya hadir ke lokasi anda untuk saya kongsikan rahsia, tips, formula, nasihat, bengkel, seminar, ceramah khusus, tips macam mana nak tahu mesej, iklan, panggilan itu daripada skamer. Saya boleh hadir dan ajar anda tentang keselamatan digital, bagaimana untuk menjadi pengguna ataupun masyarakat yang bijak digital, elak menjadi mangsa scam. Saya boleh kongsikan kepada anda segala tips dan contoh-contoh mesej daripada skamer, perbualan daripada skamer terhadap mangsa-mangsa sebelum ini. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.